Inilah masalah Suzuki. Dari dulu design tak pernah elok. Tapi enjin dia bapak tahan. Apa yang special sangat dekat V-Strom 650 ni sampai orang asyik nak beli je walaupun design aku rasa hauk. Tapi kau kena tengok satu benda, enjin dia babe. Enjin dia satu-satunya dekat Japan yang V-twin. Daripada Suzuki special engine V-twin guys. Enjin dia ni ada 69 horsepower dan 61 Nm of torque. Tangki dia 20 liter, so anggaran top speed yang dia boleh bagi pun 200 km/h. Cukup kuat lah untuk motor-motor yang touring jenis macam ni tau. Tapi itulah masalahnya, masih lagi pakai kalkulator zaman-zaman kau ambil SPM dulu. Dari dulu lagi, V-Strom ni memang terkenal dengan enjin yang paling tahan dalam pasaran. That's why ada satu brand tu, dia copy sebiji. Konon-konon nak jual harga murah tapi tetap tak boleh beat kita punya juara dekat sini. V-Strom 650 lebih jauh ringan tau. Ini korang siap masuk dengan minyak baru 215 kg je tau. Korang nak angkat pun senang. Itu dia bagi korang siap dengan mod. Korang boleh adjust mod dengan TCS korang. Dia ada dual disc, lepas tu ABS depan dan belakang, caliper guna Tokiko. Ini zaman-zaman Rossi tengah baru nak up tau. Inilah jauh teknologi dia. Tibak kata orang, benda yang baik tak payahlah tukar. Kan? Aksesori yang dia dah siap pasangkan, handle guard dah siap pasang, top box rack korang tinggal pasang top box saja. Belly pan pun dah siap pasang. Yang seat height 830mm macam ni lah kalau saya yang naik, yang renek yang naik. Sampailah pula. So bagi korang yang berminat dekat luar sana ni, down payment serendah 4,500 bulanan 677 selama 7 tahun. Kalau korang berminat, klik link di bawah. Thank you so much. Bye bye.